السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى يا حبيبي فاهدأ يا قلبي ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول Remember where you came from and choose the path that's never wrong. Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Hari ini kita bertemu lagi dalam rancangan Road to Arafah Quran Hour, rancangan yang membicarakan ayat-ayat yang berkaitan dengan musim haji kita ini, dengan ibadah haji kita ini, yang mana kita akan mentadabbur, kita akan menelusuri, kita akan mengkaji ayat-ayat yang berkaitan dengan perkara yang boleh kita teladani setelah sebaik mana kita, sama ada kita hendak menunaikan haji, kita akan menunaikan haji, ataupun kita adalah alumni ataupun telah menunaikan haji, bagaimana kita menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai satu proses untuk kita tadabbur, berfikir dan merenungi apa yang hendak disampaikan oleh Allah Ta'ala melalui ayat Al-Quran. Baik, pada sesi kali ini, pada episod kali ini, saya tidak berkesorangan seperti biasa. Saya ditemani oleh seorang qari yang handsome, yang mana Ustaz Husaini kita, seorang tokoh qari yang tidak perlu diperkenalkan lagi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Dr. Sanusi suka buat saya tersenyum. Allah Terima kasihlah menceriakan hari-hari saya. Menceriakan hari Ustaz Husaini ya. Dan begitu juga tokoh yang istimewa yang tidak perlu diperkenalkan lagi, kita ada Datuk Ustaz Daud Cik Ngah, pengurusi eksekutif Andalusia Travel and Tours. Apa khabar Ustaz? Baik, Alhamdulillah, orang-orang otai. Orang-orang otai, itulah dia. Bagaimana pengalaman Ustaz sepanjang, saya nak tanya sikitlah sebelum kita masuk kepada Al-Quran. Ya. Sepanjang pengalaman Ustaz menunaikan haji ataupun menguruskan haji ni, ada tak pengalaman yang paling manis? Ya, Alhamdulillah. Banyak juga peristiwa yang berlaku kepada jemaah dan kita rasa paling manis. Pertama, apabila kita dapat membimbing jemaah, kita dapat menyantuni apa yang dia nak. Sebagai contoh, dia teringin nak pergi ke Cucuk Hajarul Aswad yang sangat susah sangat. Kita bagi gambaran, dia akan cuba berkali-kali akhirnya dapat. Alhamdulillah. Dia balik, dia bercerita dekat kita. Patutnya ada kucuk tu tak usah bercerita lah. Tapi dia nak melepaskan kegembiraan dia cerita. Sampai di tengah-tengah makan dia cerita, wah hari ni dapat lah. Jadi kita tunjuk contoh macam mana. Pergi tu, sebelum pergi ke Hajarul Aswad tu, semayang sunat dulu. Selawat Nabi banyak-banyak. Syahadah, ada lorong dia boleh buat. Masya Allah. Itu satu daripadanya. Itu salah satu daripada pengalaman manis pengalaman sepanjang manis. Datuk menguruskan jemaah menunaikan haji. Baik. Ya. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada perbincangan mengenai tentang ibrah di sebalik manasik haji, yang mana kita akan tengok ayat-ayat yang berkaitan tentang perbincangan kita ataupun topik kita pada hari ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat yang ke-15 daripada suratul Insan,
Al-Insan, yang mana ayat ini akan menyentuh sedikit mengenai tentang mungkin berkaitan tentang haji dan ibadah serta rukun yang berkaitan dengannya. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk membacakan ayat ke-15 daripada surah Al-Insan, insya-Allah. Silakan Ustaz. Terima kasih Doktor, juga Datuk Daud, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jemaah haji yang mungkin sedang menonton ataupun yang insya-Allah mudah-mudahan diberikan kesempatan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan fardu haji pada tahun-tahun yang akan datang. Insya-Allah kita nak sama-sama kali ini membaca petikan daripada surah Al-Insan ayat yang ke-15. Tuan-tuan dan puan-puan, jom kita lihat pada halaman 579 surah Al-Insan ayat yang ke-15. Insya-Allah jom kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-15 daripada suratul Insan. Allah Ta'ala berfirman, dan kepada mereka diedarkan cawan-cawan daripada perak dan piala-piala yang jernih laksana kristal. Bagi mereka yang menelusuri ayat yang ke-15 ni mungkin tertanya-tanya mana datangnya ataupun apa kaitannya dengan haji. Ianya berkaitan sedikit mengenai tentang lafaz wa yutafu alaihim, iaitu perkataan wa yutafu alaihim ini membawa maksud ataupun mengambil daripada perkataan yang asal ataupun kata akarnya tafa yatufu tawafan, iaitu mereka melaksanakan tawaf. Di dalam tafsirnya Al-Imam Syekh Tantawi ada menyebutkan mengenai tentang perkara ini, yang mana dikatakan wa qawluhu yutafu minat tawaf wa huwa sa'yul mukarrar, iaitu tawaf ini adalah satu perbuatan yang berulang-ulang, as-sa'yu yang diusahakan secara berulang-ulang, haula syai', iaitu di sekeliling sesuatu. Jadi di sini kita ambil ada beberapa ibrah yang mungkin kita boleh pelajari apa hikmah kita mengelilingi Kaabah. Ini kita nak meneliti pada hari ini perbincangan mengenai tentang manasik haji, yang mana apakah pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada manasik yang akan kita lalui ataupun yang telah kita lalui. Tapi sebelum tu saya nak tanya kepada Datuk sedikit sebelum kita tanya mengenai tentang manasik. Apakah secara ringkasnya sejarah terbinanya Kaabah ni? Mungkin ada yang tertanya-tanya, mereka tawaf dan sebagainya. Kaabah ni apa asalnya? Bagaimana kisahnya, Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita lihat sejarah pertemuan Adam dan Hawa di Jabal Rahmah, Betul. berapa lama kedua-dua pasangan ini, kedua orang yang menjadi pasangan ini memohon ampun berkali-kali dengan ayat yang selalu dibaca, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Kalau Engkau tak ampunkan kami, tak maafkan kami, tak kasihankan kami akan jadi orang rugi. Ini doa. Tapi di Malaysia ada juga orang baca doa ni tapi bunyi lain sikit. Bunyi macam mana? Dia dekat dengan pilihan raya. Calon datang rumah kita, dia baca doa Rabbana ampusana wa ampusini, ampusana wa ampusini, ampusana ampusini. Kan? Sajalah. Okey, apa yang kita sebut di dalam ni, apabila Nabi Adam dan Hawa begitu lama duduk di Jabal Rahmah ni, sekarang ni kalau kita pergi ukur kena pergi Jabal Rahmah. Tempat pertemuan. Tapi kalau kita tengok peringkat awal, Adam dan Hawa bertemu dengan situ, sedangkan Adam ni daripada pulau Ceylon ataupun pulau apa? Pulau dekat India tu, Sri Lanka. Nak cross Sri Lanka tu, nak pergi ke benua India, nak berjalan pergi sampai ke apa nama ni Jabal Rahmah tu, berapa lama, tapi Allah lorong bagi sampai jumpa. Tapi bila dia jumpa, memohon ampun, Allah tak ampunkan. Belum ampunkan lagi. Pasal Nabi Adam melakukan kesilapan di syurga. Maka Allah lontarkan ke dunia. Kalau dia ini memohon ampun cepat di dalam syurga, di dalam syurga tu kita tengok ayat Quran mengatakan, orang di syurga tu bila duduk dalam syurga nak minta apa-apa minta lah. Sampai iblis minta kepada Allah sebelum diturunkan,
panjang kalau umur aku sehingga sampai hari kiamat. Allah kata panjangkan pasal dia minta dalam syurga. Tapi Nabi Adam tak sempat nak minta. Diturunkan dulu. Bila berturunkan dulu, lama dia minta ampun di Jabal Rahmah tak boleh dapat. Dipendekkan cerita, dia bawa Hawa pergi ke lembah kering kontang, dijumpa dengan ketul-ketul batu syurga yang jatuh bersama dengan dia. Maka di situ mereka beribadat. Hawa, kalau kita tengok batu ada di sini, tentulah ini sama dengan Kaabah, sama dengan syurga. Minta, tak dapat juga, maka dia mengadu kepada malaikat Jibril. Dia Jibril, puas dah aku minta tak dapat. Apakah jalan yang boleh Allah berikan kepada aku keampunan? Maka kata Jibril, Allah pesan kepada aku, pabnili baitan fatuf. Ini ada dalam kitab Akhbar Makkah. Masya-Allah. Pabnili baitan fatuf. Engkau buatlah sebuah rumah untuk aku, engkau pergi tawaf. Jadi Nabi Adam terkejut. Sudah menjadi dah jadi komplit jiwa dah. Apa pasal Allah nak rumah, dia bukan ada rumah. Tapi dia suruh buat rumah, suruh tawaf. Malaikat kata, tak ambudi. Arahan Allah jangan tanya, buat aja. Maka apabila dia ambil ketul-ketul batu katanya daripada syurga, letak, dia pun tawaf. Lepas tawaf tu, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Bayangkan buat salah di syurga, mohon ampun di Kaabah. Itu satu paksa Kaabah. Pendek cerita, masa itu barulah Adam dan Hawa hidup macam suami isteri lah. Artinya sampai melahirkan anak. Sebelum itu tak ada tempuh sentuh Adam tidak. Sebab itu di dalam ihram haji atau umrah, kita tak boleh bersunuk-sunuk rafas dengan isteri kita, tak boleh. Inilah ambil iktibar daripada apa yang Adam buat. Jadi Adam pun mulalah hidup bersuami isteri. Akhirnya dalam tempoh 25 tahun dapat 50 orang anak. Masya Allah. Dipendekkan cerita, berlaku pembunuhan di antara Qabil dengan Habil. Ketika Adam pergi ke Palestin nak membuka negara baru, dia tahu dia dah balik, dia halau semua orang jangan tinggal lagi di tempat ini. Sebab di tanah haram, tempat yang Allah terima keampunan dosa, engkau pergi bunuh orang pula. Dia halau semua orang, maka berkecempurahlah anak-anak dia pergi rata-rata, kosonglah. Kosongnya Kaabah ini, tak ada orang perginya hingga sampai zaman Nabi Ibrahim. Dia nak ringkaskan kan. Bila sampai zaman Nabi Ibrahim tak ada anak, akhirnya kahwin dengan Hajar. Bila dapat anak, Sarah kata, bawalah isteri kamu di atas unta, bawalah bekalan sikit dan biar unta tu berjalan berapa lama pun, selagi dia tak berhenti, jangan ni, engkau jalan sampai terus. Dalam hampir sebulan, unta tu bawa Hajar, Ismail dengan Ibrahim. Jalan-jalan hingga sampai jumpa satu tempat yang kering kontang tapi lembah. Di situ unta tu tak mau pergi dah. Dan unta ni bukan Adam punya pemandu. Dia sendiri jalan je. Itu pesanan daripada Sarah. Maka di situ tak apalah, ditinggalkanlah isteri Hajar kat situ. Lepas tu dia pun balik. Dia balik, panjang cerita tapi kita pendekkan. Bila dah balik, rupanya bila sampai ke Palestin, duduk tak lama datang malaikat, 3 malaikat beritahu kepada Sarah bahawa Sarah juga akan melahirkan anak. Dalam Quran ada sebut paduh ikat. Dia ketawa, aku ni sudah tua, suami aku pun ajuz, macam mana dapat anak? Maka kata Jibril ini, Allah menjadikan Adam dan Hawa tanpa punya bapa pun, kau ni suami isteri, buatlah apa yang patut padan. Akhirnya lahir Nabi Ishak. Bila lahir Nabi Ishak, jadi Ibrahim seronoklah dapat anak lelaki seorang, duduk dengan Sarah. Hingga sampai Sarah ingat, 13 tahun kemudian Sarah ingat, abang, isteri abang ada seorang lagi kan, anak abang seorang, pergilah tengok. Ini di segi kekeluargaan, walaupun bermadu ini pahit, tetapi atas dasar keimanan, abang pergi tengok mereka ni jadi apakah, hidup ke mati lagi di tempat ni. Ibrahim datang lagi. Datang tengok orang dah ramai. Pasal apa? Sepanjang peninggalan dia tu, 3-4 minggu kemudian, Hajar mencari air di antara Safa Marwah. Safa Marwah. Akhirnya dah sampai ke Marwah ke yang ke-7. Ya Allah Tuhanku, mengapa unta yang bawa aku kemari duduk di tengah padang pasir, mengapa tak hantar pergi ke tepi laut ke ada air? Letak kat sini. Lepas tu, aku ni nak hidup macam mana? Anak aku pun nak mati dah tak makan lagi. Maka Allah turunkan malaikat terajang dekat pasir tu, keluarnya pre-etisian, iaitu semburan air. Dia pun zoom bla duduklah. 13 tahun kemudian, orang pun makin ramai. Orang dah tahu ada air, ada apa semua. Burung pun turun itu. Dah ramai orang Jurhum pokat duduk. Dah buka ni lah.
buka perniagaan apa semua, orang pun dah ramai dah. Barulah Ibrahim datang. Pasal Sarah suruh. Bila dia datang tengok-tengok, Masya Allah, anak pun dah comel umur 13 tahun. Pada saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir kata dalam hal lain dia cerita lama lagi pada itu. Tapi saya ingat 13 tahun tu okey lah, dah akhir balik dah. Lepas tu sampai duduk. Satu malam tu dia tidur bersama dengan anak dia. Dia mimpi. Bagi besok dia cakap ke anak dia, ya bunayya inni ara fil manami inni azbahuka fazur madza tara. Anak aku, macam mana malam tadi aku datang tengah duk seronok dengan kau aku berlena, tiba-tiba mimpi sembelih kau. Fazur madza tara. Cuba bagi buah fikiranmu. Macam mana ni aku nak sembelih kamu ni? Apa jawab dia? Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini perintah daripada Allah, wahai ayah. Lakukanlah. InsyaAllah ayah akan tengok aku orang yang sabar. Tapi dia bagi 4 syarat. Jangan bagi tahu mak tak akan bagi, nak bagi sembelih aku. Kedua, ikat tangan supaya aku tak mengelupa. Ketiga, asah parang dengan tajam. Yang keempat, buka baju jangan sampai kena darah, nanti muak pensan. Itu syarat dia. Bawa lah pergi. Bila sampai ke lembah Mina, datang iblis kacau-kacau, ambil 7 biji batu, kelapai lari. Jalan sampai ke tengah tu, datang lagi iblis kacau Ismail. Apalah kau ni bodoh sangat, bapak kau nak sembelih kau ni. Ini mesti iblis. Mana orang lain tahu? Ambil 7 biji, gedebak, lari. Kemudian Ismail ni dia bijak sini bukan bijak sana. Kita sini bila ada anak nak bagi bijak sana. Tapi bodoh kat sini. Tu ramai. Tu yang keduk jadi sekarang ni. Dia kata, ayah, sekarang ni ayah kutip 7 biji batu, aku kutip 7 biji batu. Dia datang belum kata kita rembah. Memang batu di tangan memang kena. Tadi baru duk kutip, dah cabut. Ni bukan apa. Pemikiran kita. Bila kita mendapat suatu cerita tu, jadikan sebagai iktibar. Betul. Persediaan tu. Maka, sembunyilah batu seorang 7 biji. Bila dia datang je tu, rembah kena. Kalau ikut dalam hadis dia sebut, memang kali yang ketiga tu kena. Bila kena tu, tak datang kacau lagi dah. Barulah buat naik sembelih. Sembelih tak makan, sembelih tak boleh. Ayah janganlah lemah lembut sangat sembelih, sungguh betul aku dah sembelih dah. Akhirnya pejam mata. Lepas tu di dalam ayat Quran, ayat apa saya tak ingat, ni surah apa tak ingat, dia kata apa? Wa hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bizibin azim. Ini adalah ujian paling getir kepada Ibrahim sembelih anaknya. Maka kami gantikan dengan sembelihan kibah yang sangat besar. Kan? Sikit lagi dalam 2 minit lagi nak cerita macam mana jadi Kaabah ni. Kan? Lepas tu, tak apalah. Dah tu, kejutkan Ismail pun bangun. Allah dapat kibah. Ikat kaki kibah pun semua. Kandar bawa balik dengan anak ni. Dia pun umur dah 70 lebih dah. Kawan ni berumur 13. Usung dua-dua orang balik sampai ke Mekah. Tiba ke Mekah. Seronoklah hajar. Allah, suami aku datang pergi memburu. Dapat pula biri-biri daripada bukit. Rupanya biri-biri bukit ni ialah biri-biri yang disembelih, yang dikorban oleh Habil ketika berlaku watul alaihim naba abnai adam iz qurba qurbanan fatukubila min adima walam yutaqabbal minal akhar. Kan? Jadi pasal apa? Kurban yang dibuat oleh Qabil ini, oleh Habil ini tak dimakan oleh siapa? Allah turunkan balik kambing yang disembelih kena bagi orang makan. Jadi Ibrahim pun buat balik turun, bagi tahu dekat isteri dah. Isteri kata, Hajar baguslah abang pergi memburu dapat kambing. Dengan Ismail semua. Dia kata bukan kambing lah, ni Ismail lah. Apa pula ni Ismail ni kambing? Duduk aku nak cerita. Dia bercerita. Cerita Masya Allah, macam nak pensan Hajar macam mana Ibrahim sanggup pergi sembelih anak dia, tapi dengan kebesaran Allah dapat. Maka apa yang terjadi dalam cerita Akhbar Makkah. Akhbar Makkah dia kata apa? Hajar terus lari pergi sama ada Bukit Safa atau Marwah. Dia angkat tangan. Pasal di Bukit Safa lah yang dia doa sampai dapat pergi Zamzam. Di sana dia, ya Allah Tuhanku, kalau sekiranya aku datang duduk kat sini ditemani hanya oleh seekor unta, suami aku tinggal aku sini dengan tidak pemandu. Mengapa dia tinggalkan tempat aku di sini? Kemudian engkau kering kontangkan tempat ini, macam mana aku nak hidup? Akhirnya bila aku minta engkau bagi pergi Zamzam. Ini tempat yang berkat. Suamiku datang pula. Bila datang, engkau terus suruh sembelih anak aku. Bila dia sembelih, engkau gantikan dengan satu benda yang tak masuk akal. Sembelih dapat seekor kibas.
tentu tempat ini mempunyai barakah. Di tempat yang kita sebut ni ialah tempat Nabi Adam duduk dulu. Tempat yang sama juga. Itu yang jadi tanah haram tu. Maka bila disebut macam tu, terus Allah turunkan ayat kepada Nabi Allah Ibrahim dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim wa iz bawwa'na li Ibrahim makanal bait alla tusyrik bi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifin wal qa'imin wa ruk'in sujud. Itu dikatakan ayat mula memerintahkan Nabi Ibrahim mendirikan Kaabah dekat situ. Maknanya daripada zaman awal Nabi Ibrahim sampailah kepada kisah penyembelihan tu tadi, sampailah kepada Allah Ta'ala turunkan ayat untuk diletakkan kawasan di mana didirikan Kaabah itu tadi. Baik, sebelum kita teruskan lagi Datuk, kita mungkin berehat dahulu seketika sebelum kita perincikan lagi mengenai tentang kisah tersebut dan hikmah daripada pengajaran tentang sejarah bagaimana berlakunya manasik ini. Kita berehat dahulu. Road to Arafah Quran Hour, insyaAllah. Infak ni dia nak kaya dunia dan akhirat. Baru nak letak duit, macam tak ikhlas ni, masuk duit balik dalam poket. Quran satu anugerah dan hadiah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Apakah tajuk kupasan menarik pada minggu ini? Saksikan My Quran Time 2.0 setiap hari jam 12 tengah hari. Quran, salat, infak di TV9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf dan orang yang beribadah dan orang yang rukuk dan sujud. Ayat yang ke-27 Allah Ta'ala berfirman, dan serulah manusia untuk menunaikan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau menunggang setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ayat ke-26 dan ayat yang ke-27 ini, tuan-puan yang dirahmati Allah, adalah berkaitan bagaimana boleh kita kaitkan dengan sejarah pembinaan Kaabah itu tadi. Bagaimana telah diceritakan oleh Datuk Daud mengenai tentang Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala membesarkan anaknya, kemudian disembelih, kemudian sehinggalah mereka bersyukur dan ditempatkan di satu kawasan yang mana dikatakan wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti, iaitu kami telah tempatkan rumah ataupun tempat
tempat di mana di tempat Baitullah dengan mengatakan janganlah sekutukan Allah. Di sinilah sejarahnya bermula bagaimana manusia difardukan ataupun diperintahkan kepada mereka untuk menunaikan haji. Secara umumnya tuan-puan yang dirahmati Allah, sejarahnya telah pun kita bincangkan tadi oleh Datuk. Kali ini pula kita akan masuk kepada perbincangan mengenai tentang sejarah tersebut. Apakah hikmah ataupun apakah penghayatan yang boleh kita ambil daripada kisah-kisah tersebut. Jadi di sini saya ingin bertanyakan kepada Datuk. Kalau kisah yang panjang tu tadi kita ceritakan kepada jemaah haji kita tentang sejarah Arafahnya, tentang pembinaan Baitullah Kaabah itu tadi, apakah dia memberikan kesan sebenarnya kepada para tetamu hujjah jemaah kita ini? Ya, kalau kita fikir tengok dari ayat 27 ni, selesai mendirikan Kaabah, Allah arah kepada Nabi Ibrahim, wa azzin bin nasi bil haji atuka rijala. Ibrahim, engkau seru kepada seluruh manusia untuk mereka datang menunaikan haji, nasya mereka akan datang kepadamu walau berjalan kaki. Zaman Nabi Ibrahim, mana ada kapal terbang, mana ada kapal laut. Tapi Allah kata engkau seru je, orang yang dengar mereka akan datang walau berjalan kaki. Maksud kata, dia bukan seru kepada orang Arab keliling tu, Anas, seluruh orang di dunia ini. Seluruh. Maka Nabi Ibrahim pun tanya balik, malaikat, suara aku ni 5 meter pun dah habis dah, macam mana orang nak dengar nak datang? Lepas itu aku nak hidup berapa lama, aku mati siapa nak seru pula? Malaikat kata, Ibrahim, ini arahan Allah Ta'abudi. Kerja engkau seru, yang nak menyampaikan tu bukan engkau. Nampak tak? Jadi kita kena relatekan diri kita. Hari ini kita amat jauh dengan Nabi Ibrahim. Tapi mengapa kita dapat seruan? Itu kita ambil iktibar daripada soalan tadi lah. Artinya Allah bersungguh-sungguh supaya kita pergi haji, jangan tak pergi. Maka Allah kurnia kepada kita kekayaan, ada duit. Memalakan zadan warahilatan. Kenderaan pun ada, duit pada pergilah, mengapa tak mau pergi? Sedangkan waktu itu walaupun tak ada kenderaan, orang sanggup berjalan kaki. Tapi dia ada sebut juga di sini. Ataupun mereka datang dengan unta yang kurus. Pasal datang berceruk rantau yang jauh. Kalau kita naik unta kurus nak sampai, badan kita jadi macam mana? Unta dah kurus, kita duduk atas tulang dia, gedegung-gedegang, duduk berjalan hari-hari berapa lama. Sekarang ni macam ni, Doktor ya. Kita beli Honda Kapchai. Lepas tu kita buang cushion dia, kita duduk atas besi. Lepas tu kita bawa. Apa jadi? Habis tu. Saya ingat tak sampai setengah kilometer turun terajang motor. Sakit pun kau. Ini unta. Berjalan berpuluh hari. Nabi itu daripada Madinah sampai ke Mekah 8 hari naik unta. Itu pun banyak Rasulullah berjalan dalam keadaan kusuk masai. Maka haji ini dia suruh walau berjalan kaki, dia ada satu olahan daripada Rasulullah. Rasulullah kata al-hajju asy'athu aghbaru. Haji ini kusuk masai dan berdebu. Janganlah mengharap keistimewaan. Sebab itu saya Doktor ya. Saya kadang-kadang saya merasa orang yang ambil pakej 200,000 pergi duduk di kemah yang dihiasi dengan tempat pengantin, lepas tu makan punya banyak. Guru agama tak ada nak turun ni, kerja mereka makan ya. Bukanlah kita nak cemburu sebab saya pernah pergi tempat itu. Saya kata kalau macam ini 200,000 pergi nak makan saja di sana, apa ibadat kita nak buat? 200,000. Sedang 200,000. Lepas tu sebab tu saya amat suka Arafah Quran awas. Sedangkan waktu itu ialah baca Quran banyak-banyak. Tapi mereka pergi Quran pun tak bawa. Agak mutawih. Pasal ini jenis orang kaya yang tak pernah datang dengar ceramah haji, yang tak pernah mendapat falsafah haji. Baca Quran pun tak berapa tahu dia punya maklumat. Yang dia tahu wajib pergi menunaikan haji kerana fardu. Mati besok jangan ditanya oleh Allah mengapa tak pergi haji. Itu saja. Tapi dia tak jadikan pemberian haji itu untuk balik menjadi anak yang baru dilahirkan oleh ibu. Itu dia. Jadi kita pendekkan cerita. Apabila Nabi Ibrahim mendengar kata Allah yang akan menyampaikan seruan ini, maka kita ni semua dah ada seruan. Sebab seruan kita ini sampai kepada roh. Walaupun anak kita tak hidup lagi, tapi roh dia dah sampai dah seruan ni. Cumanya apabila dia hidup besok, jemputan. Dia ada dua. Satu seruan.
satu jemputan. Yang dapat pergi sekarang ni orang yang dapat jemputan. Sebab tu kita tengok ada orang yang sudah memiliki kecukupan. Ada keseluruhan semua. Hanya kerana darah kencing manis dia 8 saja, terus tak boleh pergi tahun itu. Kan? Kita nak salah ke siapa ni? Dia meronta-ronta, ya Allah kalau kau mati sebab pada ni apa nak jadi aku ni, duit banyak tak boleh pergi. Menunjuk kata bahawa jemputan belum lagi. Sebab itu saya dalam penjelasan yang saya sebut tadi, kalau kita boleh memberi kemudahan kepada jemaah sikit-sikit sebanyak, kalau dia boleh pergi, lepas dia pergi. Masa saya kerja di tabung haji dulu, kerja saya kalau orang tu susah sangat nak pergi, datang merayu kat saya telefon kat doktor. Masa saya jadi pengarah tabung haji wilayah, doktor, lepas kalau dia pergi. Kalau dia nak lepas macam mana, tapi dia dah tulis kat sini, cadangan daripada pengarah tabung haji wilayah, jemaah ni boleh pergi dengan syarat ada pembimbing dia, ada pesaing dia yang bawa sekali. Dia pun buat. Ada 4-5 jemaah pergi dengan sakit jantung, pergi lepas tu balik. Seronok kan? Pasal apa? Kita bukan apa nak tolong orang. Saya ingat mungkin dengan suka tolong orang, rahmat barakah Allah bagi kat kita. Bukan nak katalah kan. Itu nak sebut tentang apa yang kita bacakan tadi ni, berkait dengan bila arahan Allah suruh kita menunaikan betul haji, jangan cerita panjang, ada duit, ada kelengkapan, yang 6 syarat wajib haji datang sajalah ke Mekah Al-Mukarramah, tunaikanlah segala-galanya, kita serah kepada Allah. Balik esok Allah menentukan kehidupan kita, yang itu kita masih rapat dengan Allah SWT. Sebab Kaabah yang jauh pun kita pergi, masjid yang dekat tak boleh pergi. Masya Allah. Itu menarik kupasan daripada Datuk. Ya. Kalau Ustaz Husaini kita macam mana? Apa perancangan ni? Ke Ustaz Husaini dah menunaikan haji? Sebenarnya saya dah menunaikan haji. Masya Allah. Umur saya tahun tu tak silap 2011. Umur saya 19 tahun masa tu. Masa tu saya adalah masuk satu reality program TV ni. Jadi hadiahnya adalah menunaikan umrah dan haji. Jadi saya kita nak abang masa kita pergilah tunaikan haji. Tapi masa tu Datuk, masa tu muda lagi kan. Jadi masa muda tu kita macam yalah tak relax, tak berapa rasa feel tu tak apa sangat. Tekanan pun tak berat sangat. Betul. Cuma tahun 2011 tu start kena banjir tak? Masa tu selepasnya tu 2011 tu lah. Alhamdulillah lah Allah rezekikan. Tapi kalau ikutkan doktor, ikutkan memang hati tu niat memang nak pergi lagi sebenarnya ceritanya kan. Tapi sebab kita rasa macam umur yang semuda tu pergi, rasa macam tak buat betul-betul. Kan kita rasa muda macam tu, rasa macam alah tak ada apa pun macam tu lah kan. Kita rasa macam bukan tak ada apa, macam biasa-biasa je kan. Tapi anda kata rezekikan, InsyaAllah lah, mudah-mudahan. InsyaAllah, Masya Allah. Dia kata yang nak pergi haji tu kalau boleh nak pergi tiap-tiap tahun. Tapi kalau kita nak pergi, giliran orang lain kita ambil tak boleh juga. Kita potong trik. Tapi Ustaz Husaini memang istimewa ni. Istimewa. Memang istimewa. Muda-muda lagi. Baru berapa belas tahun ni. Allahu Akbar. Tapi dia akan dapat pergi juga lepas pada ni. InsyaAllah. Baik, kita masuk perbincangan seterusnya Datuk. Mengenai tentang, kalau kita tengok tadi Ustaz Husaini pun dah ada pengalaman buat manasik, pakai ihram, atau ada niat di miqat dan sebagainya. Tadi kita dah cerita tentang sejarah, tentang bagaimana Baitullah Kaabah didirikan. Kemudian kita dah tengok ada hikmah pembinaan, kita ajarkan pada para jemaah. Kita nak tengok pula apakah hikmah apabila ibadah ihram ini, maknanya bila dia niat di miqat tu, apa hikmah dia sebenarnya bila dia mengharamkan diri dia melakukan beberapa perkara larangan tu tadi. Apa hikmah dia tu? Ya. 13 larangan ihram. Betul. Dia masuk dalam wajib haji atau umrah. Kalau kita langgar juga larangan ini, sah juga haji atau umrah, tapi kena bayar dam. Kena bayar dam. Soalan teka-teki, mengapa kita pergi haji dan umrah kena bayar dam? Jawapan teka-tekinya, sebab bila kita main dam, kita nak haji. Jadi, apa yang saya nak sebut ini boleh terbalik tu. Apa yang saya nak sebut di sini, bila kita berpegang teguh kepada arahan Allah, 13 larangan ihram ni jangan langgar. Artinya takwa dalam diri kita. Takwa paling tinggi. Pasal di dalam ayat bab haji ini dia ada sebut, zalika wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wa illat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum fajtanibur rijsa minal awsani wajtanibu qaulazur.
Walaupun yang ni tak masuk di dalam larangan haji, tapi secara ni jangan buat benda-benda yang tak kena-mengena. Artinya larangan ihram itu kita kena balik kepada kekhusyukan. Dalam doktor ya, Ustaz, dalam banyak-banyak ibadat apa yang paling umat Islam di Malaysia ni sangat kosong buat? Yang mana satu? Ibadat apa? Bila buat ibadat ni dia kosong sangat-sangat, ibadat apa? Teka-teki juga dulu. Solat. Okey. Tak juga solat tu duk ingat lain. Yang paling kosong ialah puasa. Puasa pasal apa? Puasa pagi tu dia dah tak makan apa kan Allah. Lepas itu yang kosong sangat, isteri kita cuba merancang nak buka puasa dengan apa. Itu kosong. Dia kosong sangat nak menyediakan makanan untuk berbuka. Kosong kan? nak berbuka tu lah. Dan yang kedua, lepas pada puasa tu, haji. Bila kita pergi menabuh haji, niat saja. Mengapa kita dipagar oleh 13 larangan ihram? Larangan ihram tu pula tu kalau kita langgar, masih sah. Yang tak sah satu, ya bersetubuh. Bersetubuh dalam ihram haji atau umrah memang lingkup. Memang lingkup dan wajib sembelih seekor unta untuk nak qada balik. Bukan nak kabar balik, tapi kena qada sekali lagi. Wajib sembelih unta. Di mana nak sembelih unta ni? Di mana? Di leher lah. Habis nak sembelih. Wajib sembelih unta di Mekah. Wajib kena qada haji tahun depan. Allah. Tapi macam mana nak ganti balik tahun depan? Kota kita dah habis. Masalah. Atau bab haji itu memang kritikal, tak boleh bersetubuh. Tapi kalau buat benda lain yang sekat orang romen-romen tu, lagi. Bersetubuh, dukhul tak boleh. Jadi, kita jawab balik soalan mengapa ihram ni menjadi pelengkap kepada ibadat haji kita. Satu, kerana takwa. Kita terlalu kosong, Allah tak bagi buat, kita jangan buat. Kan? Jangan pakai pakaian bersarung. Kita pun tak pakai pakaian bersarung. Orang lelaki tak boleh pakai bersarung. Sekali tiba-tiba ada kata, seorang tua tu, dia kena penyakit kencing, kencing tak terus. Bila batuk kok, cucuk kencing. Habis dah kain ihram, dah kena kencing, macam mana dia nak pergi tawaf? Tawaf tak sah, pasal menanggung haji. Macam mana nak buat? Susah. Kalau dia pergi ambil sarung plastik, sarung aiskrim Malaysia tu, dalam ihram, dia pergi bubuh di tempat benda itu, lepas tu dia ikat. Tak boleh. Pasal dia tak boleh pakai bersarung. Mengapa disarungkan benda itu? Oh, pasal tak mau bagi kena najis. Namun dalam hukum tak boleh. Tapi macam mana nak buat? Cara sekarang ni, moden ni, cara tak moden dulu pakai cawat. Boleh cawat. Tapi jangan bersarung. Pakai ikat. Sarung ikat. Sekarang ni lagi moden sebab ada apa? Apa nama ni? Pampers. Pakai pampers. Nampak tak? Jalan keluar tu ada. Jadi kalau kita perhati tengok, ya Allah, mengapa sampai begitu susah sangat? Orang yang dah susah bertambah susah kalau dia nak pergi menaikkan haji. Namun atas nama takwa tadi dia patuh. Itulah peranan ihram yang dibawa. Banyak lagi sebenarnya tapi sikit pendek tu, setakat itu saja dulu. Baik. Maknanya daripada awal tadi kita perhatikan daripada sejarah dia mendidik masyarakat ataupun orang yang menunaikan haji untuk melihat tentang hikmah ataupun untuk melihat tentang bagaimana dengan sejarah itu dia menelusuri ataupun mengingatkan kepada diri mereka tentang takwa. Kemudian mereka juga dididik tentang sejarah pembinaan dan juga kepatuhan. As-sam'u wa ta'ah itu tadi. Wa ta'ah itu tadi dalam proses ihram dia. Dan kemudianlah kalau mereka dalam ihram ni tadi, mereka ada pantang larang mendidik jiwa mereka bertakwa sepanjang berapa hari sahaja sebenarnya Datuk? Untuk mereka kita tengoklah kalau pergi menunaikan haji itu ada 3 jenis haji. Satu haji ifrad, satu haji tamattu', satu haji kiran. Ramai orang pergi awal dia tak boleh buat haji ifrad. Bukan tak boleh, tapi bila dia niat haji saja dia kena ihram berhari itu hingga sampai 10 bulan Zulhijjah melontar. Artinya kalau dia pergi 1 hari bulan Zulhijjah, dia kena tunggu 10 hari. 10 hari rambut gugur, pakai minyak wangi, silap letak tutup kepala bagi lelaki. Semuanya dam. Jadi dia kena jaga. Oleh demikian Allah memberi keringanan kepada orang ini. Jangan seksa dirimu kerana jaga ihram. Dia tengok ayat 196 dalam surah Al-Baqarah. Dia kata apa? Paman kana min dalam ayat tu dia kata apa?
Fa iza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Dan siapa yang rasa nak ringan-ringankan, nak tamattu', nak tok sikit, nak keluar daripada ihram, masukkanlah ibadat umrah dalam musim haji itu sampai ke Mekah, tunai ke umrah. Selesai tawaf, sa'i, umrah, gunting rambut, okey, bebas daripada ihram. Masya-Allah. Bila bebas daripada ihram, tunggu 8 Zulhijjah baru berniat. Artinya tak menyusahkan dia. Tetapi wajib kena bayar dam sembelih seekor kambing. Kena sembelih dam seekor kambing. Sebab dia kata pamastaysara minal hadi. Hendaklah mencari hadiah yang mudah diperolehi. Masya-Allah. Masya-Allah, maknanya Datuk, banyak pengajaran yang boleh kita perolehi daripada perbincangan kita pada hari ini. Kita dah melalui 2 ayat. Yang ayat daripada surah Al-Insan tentang sedikit sentuhan mengenai tentang tawaf. Kemudian kita juga telah melihat daripada surah Al-Hajj mengenai tentang bagaimana Allah Ta'ala meletakkan tempat. Kita belajar tentang sejarah. Daripada sejarah tu mengingatkan diri kita tentang bagaimana seharusnya kita melatih diri kita untuk patuh ataupun memahami ataupun mengambil pengajaran daripada kisah Nabi Ibrahim tadi. Kemudian daripada manasik itu tadi, iaitu daripada ihram itu tadi, kita belajar mendisiplinkan diri kita. Kita belajar mendisiplinkan diri kita dan kita berpegang kepada konsep as-sam'u wa ta'ah. Maknanya kita patuh, kita dengar dan kita taat daripada perintah Allah. Ini semua sebenarnya adalah ibrah, iaitu pelajaran-pelajaran ibrah yang kita ambil daripada manasik haji ini tadi. Penting buat mereka sama ada bakal menunaikan haji ataupun yang telah ataupun sedang menunaikan haji dan juga yang telah menunaikan haji seperti kita semua. Mudah-mudahan daripada tadabbur kita terhadap 2 ayat ini dan ditambah lagi dengan ayat yang ke-27 itu tadi yang dibacakan oleh Ustaz Husaini dan ditadabburkan juga oleh Datuk, memberikan kita sedikit pengajaran bagaimana kita perlu menjadikan haji ini sebagai satu ibadah, melatih diri kita taat, patuh dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang mana ini adalah konsep yang jelas. Takwa ini akan akhirnya membawa kepada syukur, yang mana syukur ini akhirnya menafikan sifat-sifat kekufuran yang ada dalam diri kita. Inilah sedikit sebanyak pelajaran, pengajaran yang boleh kita pelajari daripada ayat yang telah kita bacakan dan tadabburkan tadi. Saya ucapkan terima kasih kepada Datuk dan juga Ustaz Husaini kita atas perkongsian dan perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi akan datang, Road to Arafah Quran Hour.